Dalam episod kali ini, kita nak belajar tambah perpuluhan. Contoh kat sini, kita ada 0.2 meter tambah 0.7 meter. Jadi kita susun cantik-cantik, bagi sama dia punya perpuluhan. Lepas tu kita tambah macam biasalah. Yang ni kosong, kosong, jadi kosong lah kat bawah ni. 2 tambah 7 sama dengan 9. Jadi jawapan untuk soalan ni 0.9 meter. Contoh yang kedua, kita ada 0.8 kilogram tambah dengan 1.1 kilogram. Jadi kita letak 0.8 ni dengan 1.1 ni sama kedudukan dia. Lepas tu kita tambah macam biasalah. Jadi kat sini 1.9. 8 campur 1 sama dengan 9. Jadi jawapan dia 1.9 kilogram. Untuk yang ni pula, kita ada kat sini 0.32 liter tambah dengan 0.1 liter. Jadi, walaupun dia cuma ada 2 biji nombor kat sini, tapi kita letak dia sama dengan perpuluhan yang kat atas ni. Jadi perpuluhan ni mesti sama dengan perpuluhan yang bawah ni. Jadi barulah kita boleh tambah. 0 tambah 0, 0. Perpuluhan turun kat bawah ni. 3 tambah 1 sama dengan 4. 2 tambah 2 sama dengan 2 lah. 2 tambah 0 sama dengan 2 lah. Jadi sebenarnya kosong kat sini ni. Tapi apa dia tulis pun. Tapi nak bagi tahunya sini ada kosong kat sini. Jadi 2 tambah 0 sama dengan 2. Jadi jawapan dia 0.42 liter. Soalan yang keempat, kita ada kat sini contoh 0.03 meter kita tambah dengan 0.1 meter. Macam kat atas juga lah tadi kan. Sepatutnya kat sini ada kosong tapi tak perlu tulis pun. Jadi kita susun dia cantik-cantik bagi sama perpuluhan yang kat sini. Lepas tu kita tambahlah macam biasa. 0 tambah 0, 0. Perpuluhan sini turun kat sini. Yang ni 1 turun kat sini. Yang ni 3. Jadi 0.13 meter. Yang tu untuk tambah perpuluhan. Yang ni untuk contoh tolak nombor perpuluhan. Contoh kat sini kita ada 0.9 tolak 0.7. Jadi 0 tolak 0, 0 lah. 9 tolak 7 sama dengan 2. 0.2 meter lah jawapan dia. Yang contoh yang kedua, kita ada 1.9 kilogram tolak 1.1 kilogram. Jadi kita tolak 9 tolak 1 sama dengan 8. 1 tolak 1 sama dengan 0. Jadi jawapan dia 0.8 kilogram. Yang ni kita ada 0.42 liter tolak 0.13 liter. Jadi macam mana nak tolak? Nombor 2 tolak 3. Tak boleh kan? Sebab 3 lagi besar daripada 2. Jadi kita pinjam sini 1. Jadi sini jadi 12. 12 tolak 3 sama dengan 9. Yang ni 3 tolak 1 sama dengan 2. Jadi 0 tolak 0, 0 lah. Jadi jawapan dia 0.29 liter. Untuk yang ni 0.13 meter tolak 0.04 meter. Jadi 3 tolak 4. Tak boleh. Jadi kita pinjam sini. Sini jadi 0. Sini jadi 13. 13 tolak 4 sama dengan 9. Jadi 0, 0. Jadi 0 lah kat bawah ni. Jadi jawapan dia 0.09 meter. Yang tu untuk tolak perpuluhan. Kalau nombor yang atas lagi besar daripada nombor yang bawah, kita boleh tolak teruslah. Macam ni kan, 9 tolak 7 sama dengan 2.
Yang macam ni pun sama, 9 tolak 1 sama dengan 8. Tapi kalau nombor yang atas ni lagi kecil daripada nombor yang bawah, kita pinjam 1 dekat sebelah. 1 dekat sebelah ni bukanlah 1, tapi nilai dia 10. Jadi 2 ni dipinjam 1 dekat sini, jadi 12 lah. Jadi 12 tolak 3 sama dengan 9. Lepas tu yang ni tadi dah bagi pinjam 1 kat 2 tadi. Jadi baki dia ada 3 lah. 3 tolak 1 sama dengan 2 lah. Yang ni pun sama. Nombor bawah lagi besar daripada nombor atas. Jadi nombor atas ni kita pinjam 1 dekat sini. Dapatlah 10. 10 campur 3 sama dengan 13 kat sini. Tolak 4 lah. 13 tolak 4 sama dengan 9. Kosong tolak kosong sama dengan kosong. Jadi jawapan dia 0.09 meter. Yang tu untuk tolak nombor perpuluhan. Kemudian kita ada kenali simbol peratus. Simbol peratus dia macam ni lah. Macam ni. Dia bulat. Lepas tu kita ada garis yang sengit kat sini. Lepas tu kita ada bulat kat bawah ni. Maksudnya macam ni. Nombor per 100. Contoh kat sini kita ada 70 per 100. Maksudnya 70%. Okey. Kalau yang kat sini kita ada 50 per 100 sama dengan 50%. Ni biasa kalau kita tengok dekat dengan markah ujian, sama ada ujian tengah tahun ke, suku tahun ke, akhir tahun ke, kita akan tengoklah berapa markah yang kita dapat. Contoh kalau dapat markah 50%, 50% lah. Cikgu akan tulis macam ni lah. Kalau markah dapat 70%, dan cikgu akan tulis macam ni, 70%. Kadang ada soalan, dia minta kita tukarkan, contoh kat sini, 3/4 ni kita tukarkan dalam bentuk peratus. Jadi maksudnya, kita letak 3/4 darab 100. Cara nak kira dia, maksud dia 3 darab 100 bahagi 4. 3 darab 100 bahagi 4. Jadi berapa tu? 3 darab 100, 300 bahagi dengan 4. Kalau 300 bahagi 4 berapa? Ya, kita contoh ya. 300 kita bahagi dengan 4. 5 kali 4, 20. 6 kali 4, 24. 7 kali 4, 7 darab dengan 4, 28 ke sini. Tolak, 30 tolak 28, 2. Jadi, kosong turun kat sini kosong. Jadi, dapat 20. Jadi, 5 darab 4 sama dengan 20. Jadi, sini habislah. Okey. Jadi, kita dapat 75. Jadi, 300 bagi 4 sama dengan 75. Jadi, yang ni maksudnya 75%. Kalau kita tukarkan dalam bentuk peratus. Jadi, kat sinilah 75%. Okey. Itu je untuk peratus. Untuk peratus, simple. Ataupun 75% ni, kita juga boleh tulis macam ni. 75 per 100. Jadi benda ni dua benda yang sama lah. Dua benda yang sama. Maksud yang sama, tapi kaedah tulis tu lain sikit lah. Yang ni dia ada simbol peratus kat sini. Yang ni dia ada per 100. Tapi nilai dia tetap sama. Contoh lain, kita ada 1/2. Kita nak tukarkan dia dalam bentuk peratus. Jadi kita darab dengan 100. Maksudnya 1 darab 100 sama dengan 100 bahagi dengan 2. Jadi kalau 100 bahagi 2, dapatlah 50. Jadi jawapan dia 50%.
Untuk peratus lah. Jadi 50% ni kita juga boleh tulis macam ni lah. 50/100. Macam tu. So, dua benda ni benda yang sama, nilai yang sama, cuma cara tulis je lain. Yang ni dalam bentuk peratus, yang ni dalam bentuk pecahan. Soalan kuis. Soalan yang pertama, tukarkan 1/4 kepada peratus. Soalan yang kedua, tukarkan 65/100 kepada peratus. Soalan yang ketiga, tukarkan 35% kepada bentuk pecahan. Sila tulis jawapan dekat bahagian komen ya. Jadi setakat itu saja untuk video kali ini. Kita jumpa lagi dalam video akan datang. Bye-bye.